So hari puasa hari kedua, Ramadan yang kedua kita berbuka puasa di 10 Pots. Sorry, pernah nampak juga macam big boss juga apa tak tahu lah kan, tapi makan tempat lain lah. Hari ni makan di sini. Kita nak makan steamboat kat dalam ni, jom. Sebelah ni, ui, dah siap steak. Dia dah steak apa? Dia ada udang. Ada udang. Ada apa lagi? Sekejap. Ada ikan. Ayam. Lepas tu ini slice apa? Beef fried. Oh, 2 slice beef. Oh, 4. Ada 4. Kambing. Slice dia ada 4. Okey. Nampak apa ni? Makanan kat sana. Oh, dah tak sabar semua nak buka dah. Sabar. Ya. Jarang makan steamboat ni. Mem dia suka makan steamboat ni. Mem hari ni. Dan jom. Mem tolong ambil ikan dalam ni. Ni apa ni? Ni apa? Ayam. Nasi mana? Itu ni dessert. Nak ambil dessert pun. Buat lah. Yang tu sebab tu nasi ya tadi ya? Ni dapat. Itu price kat mana? Ha? Alamak, pinggan apa ke? Pinggan tu kat ni? Pinggan. Jap, cik pinggan. Takkan pinggan habis? Sekejap. Oh, ada. Okey, ada pinggan. Ni apa ni? Mantau Yalah, saya tengok apa dia makan ni. Apa ni? Kuih pau lah. Oi, rebus lah. Dia ada makaroni sikit, ada sikit. Tengok. Mantau ni memang saya punya favourite. Mantau ni dia kuih pau tu. Kuih pau ni digoreng. Tak apa lah. Sekali-sekali makan tak apa. Belum ada target tak apa makan. Jangan tak makan. Ini ayam Ini ayam. Ya, ini ayam. Sekejap, ayam. Ini macam dia ayam apa. Mesti sikit lah. Okay, so sekejap. Mantau. So sekejap, saya tiga pergi. Oh, sama je Dan. Sama je. Dia ada apa lagi? Kejap. Oh, kita ambil makaroni sekarang. Makaroni pun tak ada. Dah ambil dah? Lagi tidak ambil dah? Air pun coklat ada. Keladi ada, bali ada, jambu guava pun ada. Oh, sorry. Kejap, tak apa, makan sikit dulu. Datang boleh minum dah ni. Boleh jawab tak? Ni air keladi. Ni Oh, okey. Okey, saya ambil air keladi. Coklat sedap, keladi pun sedap sebenarnya, dua-dua sedap. Tapi tak tahu lah. Kenapa? Air keladi Oh, air keladi. Apa lagi kita ambil lagi? Jom. Air keladi wur-wur Oh dia. Oh, daging. Menyusun daging.
tu dia Alamak. Ini Ini rebus ke apa? Saya tak pandai lah, tak pandai makan ni. Memang suka makan. Lepas tu nak, saya tahu makan dia. Tahu makan dia. Nak bakar ke nak rebus ni? Rebus. Rebus sini lah. Semua ke? Rebus. Daging. Lagi? Ni? Dua ke yang kat situ? Dia macam bakar lah. Bakar. Yang ni bakar kan. Aduh. Oh, Allah Akbar. Itulah orang tak biasa makan kan. Tak biasa makan macam ni. Jarang makan macam ni. Makan tapi selalunya kan. Okeylah. Sikit. Dua habis. Dia stack balik. Dia dah kena stack balik. Okey. Nak bakar lagi? Ni apa? Bakar ke apa? Dia makanan lain je. Cantik kan? Cantik. Bila dah menyusun ni cantik je nampak. Okey, habis stack. Lemak. Okey, kita dah stack. Ini kita rebusan kot. Tak cukup tu. Sekejap. Cukup tak? Apalah. Tak lagi. Susun lagi. Menyusun dia. Alah. Terkucil lah dia kat sini. Kenapa kau terkucil di sini? Dah. Aduh. Terkucil dekat situ pula. Aduh. Okey tu. Yang lain semua kita rebus lah. Tapi saya boleh kawal lah. Makan-makan saya kalau benda terlalu banyak minyak pun saya tak minyak. Macam ni pun walaupun ada minyak tapi dia orang kata boleh terkawal. Sebab tu badan penampilan saya boleh maintain sepanjang tahun. Senang tu. Nak jaga badan penampilan sepanjang tahun bukan senang. Kan? Ini kenikmat Allah. Makan. Tengok air tak tahan tu. Air kanan sebelah kanan saya ni. Air kelading, air jambu tu. Yang sebelah ni tu air coklat tu. Sabar. Tengok jam berapa dah? Dah azan belum ni? Dah 7.28. Dan 7.28. Orang azan berapa ni? Siap orang azan ke? Hampir nak berbuka ni. Ini memang best. Memang dia pandai makan. Kalau rebus-rebus macam ni, dia tahu dia nak ambil apa. Saya makan je. Tugasan saya makan je. Bukan Okey. Hop. Okey, masak tu ni. Lagi untuk dimasak, menji. Dia kena ni. Ini apa? Sikit lagi nak masak. Sikit lagi. Ni yang merah ni. Kita terbalik ke kot. Hop. Hop. Alah. Menyepit. Dah azan dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okey. Apa-apa kita minum dulu. Ya Allah. Dia punya nikmat minum air je. Minum air je dah nikmat dia. Air keladi. Menahan lapar dan dahaga, kita apa.
Minum air jambu mem jap. Tak boleh daging, tak boleh makan terus. Udang ni, udang ni macam mana pun kena pakai tangan. Oh, air udang. Oh, dia kena itulah. Cek tisu ni pun macam mana pun dia kena macam ni. Kupas tipis. Udang ni memang tidak boleh, baru boleh makan. Tidak, tak merasa udang. Udang besar. Udang besar bagus. Tapi tu nak kena pakai tangan. Kalau pakai sudu memang tak makan lah jawabnya. Nak masuk dalam sekejap ni. Kulit udang masuk dalam ni, kepala udang, kulit udang masuk dalam ni. Okay, baru boleh makan. Tisu. Baru pusat tu. Keluarkan ni bawa masuk. Keluarkan yang tu bawa masuk. Orang makan. Tak, dia yang tu kan masih mentah lagi. Okey, baru kita boleh makan. Makan lagi, sambung makan lagi. Baru dapat makan udang. Ini dah masak tak? Sekejap. Saya nak try tau. Ini memang saya main favorite ni. Dia bagus untuk sendi-sendi ni. Bende. Tong. Tak. Masak dah. Dah lembut dah. Okey. Dah lembut. Bende. Saya dah makan. Dia dah boleh bergaduh ni. Lapa-lapa dia main-main lah. Ada mushroom dalam tu, mushroom. Ni. Good. Nasi mana tak? Ni. Nanti ada ni. Yang tu belum masuk, jom. Sedap dia punya kuah sup. Dah tak? Sedap juga. Sedap. Yang ni pun sedap. Mi. Mushroom. Mas. Sedap. Punya kuah sedap.
Ini boleh makan. Mie Maggi cepat dimasak. Dulu-dulu kan, cepat dimakan. Sedap dimasak. Sedap dimakan cepat dimasak. Okay, kita kat sini ke kat situ? Boleh, dua-dua pun boleh. Nak makan kat dalam ni pun boleh, jap. Oh, ni dia punya apa? Jap. Tahu kering Tahu kering. Mem makan pakai stop. Saya pakai ni. Error memang. Ini apa ni? Daging ni. Dua-dua kuah dia pun sedap ni. Betul. Sini sedap, yang ni pun sedap. Dia punya kuah dia. Memang sedap. Saya dah rasa jap. Saya rasa sekali lagi. Rasa lagi tau, kuah ni. Yang ni di mana-mana. Yang ni ya. Macam mana? Gini. Oh, kejap. Sekejap kita rasa kuah dulu. Yang rasa kuah ini dulu. Ya. Yang ni dia pedas-pedas. Memang sedap. Sedap dulu sedap. Tu, Ben nak masuk lagi ya? Yang ini kata ni. Kena masuk dalam tu. Ni nak masuk dalam kuah ni. Tu. Oh. Boleh gitu. Sebab daging ni bukan daging apa ni? Dia boleh pusing ke? Yalah style orang budak-budak buat. Oh, dia celup macam tu. Celup. Dah masak makan. Terus makan. Tak masak lagi ni. Masak. Belum. Bagi dia betul-betul masak lagi tu. Boleh katakan nak diet pun boleh, nak semi diet pun boleh. Cara masakkan cuma dia punya kuah tu lah. Kuah dia dah prap apa semua, dah ada gula apa semua. Tapi kalau orang yang nak bertanding apa semua, dia akan pakai grill banyak. Grill. Kalau dia rebus pun tapi dia kena cepat angkat. Apa jangan terlalu serap. Boleh. Kalau saya boleh je waktu musim diet saya makan cara macam ni pun boleh. Ada cara penjagaan kesihatan kita macam mana, cara semi diet kita ke ataupun kita nak betul-betul diet sekali pun boleh. Tapi cara kita sama ada kita rebus ataupun kita bakar kita grill. Itu cara dia. Sedap, kan resap. Macam ni pun layan. Dah siap dah ni. Sayuran pun ada juga. Kalau makan daging macam ni, tak tahulah. Dah silap berat badan ni. Berat badan ni silap lah. Kalau dia tak naik, apa nak buat? Kalau dia naik,
Pasal kita tak makan dan minum di siang hari. Okay. Balik. Masuk Aminah. Satu sedikit manis, satu pedas-pedas. Tapi manis pun tak terlalu manis sangatlah. Okey. Betul ya. Saya kalau makan macam ni ikut je mem punya kan. Mem yang suka makan rebus-rebus ni dia memang okey juga untuk kesihatan pun bagus. Dia tukar-tukar. Mem dia suka tukar-tukar kan. Dia tengok kat mana kan boleh makan kan. Betul juga dia punya sekali kita makan macam ni pun okey juga kan. Tempat pun terang, best selesa kan. Yang penting saya boleh nampak makanan. Saya tak pakai spek pun saya boleh nampak. Biasa kena pakai spek mata saya kan. Ada dalam poket ni spek mata ni. Kalau pakai dia jadi bertambah smart ni. Kan. Lagi terang saya nampak. Lagi terang macam ni. Bawang putih ni pun saya nampak. Okey lah, dah malam kan. Tapi sebenarnya dia untuk untuk benda dekat boleh nampak kan. Lagi dekat je boleh nampak. Okay, makan lagi Makan lagi. Macam mana pun nak kena tambah. Dia mesti nak kurang manis. Baru sedap. Tadi manis sikit, tadi sedikit manis. Yang ni sekarang kurang manis. Itulah cara saya jaga makan. Waktu bulan puasa macam ni kat mana-mana pun paling best sekali air putih lah. Paling best sekali air sejuk kan, putih lagi bagus. Tapi kalau kita minum air manis pun boleh, tapi kalau dia itu tambah. Kita kurangkan dia manis dia. Lebihkan manis dalam senyuman. Tak masak lagi itunya, masih merah-merah lagi, tak masak lagi. Yang separuh masak sikit, yang ni belum masak lagi. Okay, kejap, tengok kejap. Biar dulu. Ni mi pun tengah masak lagi ni. Ni kita pun tengah masak. Okay. Sedap ni. Ada juga jumpa juga ni. Sedap ni. Apa nama ni? Mushroom. Dia punya cendawan. Alamak. Habis yang tukang ambil gambar ni, ambil video ni tak makan-makan macam mana? Dia makan dulu Dia makan dulu. Cut. Yap. So nak pergi ambil tu buah-buahan sikit, dessert sikit. Jom. Nanas. Sedap. Kita nak cari pinggan.
Mana pesepit dia? Mana penyepit dia? Penyepit pun datang. Tak apalah. Ada tak? Boleh, ada. Okey, nenas tak nenas. Dah habis ni. Buah-buahan dah habis. Kita ambil nenas dah. Nenas ni kalau dulu macam saya punya pembakar lemak. Nenas lah. Nenas pun tak apa. Pun habis. Boleh. Ni pun boleh lah. 2. Apa lagi? Sekejap. Ini letak ngapa? Ya ke? Caramel eh? Ya ke? Tapi yang ni dah ada gula dah. Nampak dah ada gula dia ni. Tak apa, tak payah. Apa, kita makan macam ni pun okey. Dah, jom. Dan tak ada apa, okey. Jom. Nenas dengan puding. Puding eh? Caramel eh? Caramel ke? Entah. Nenas dengan ni jadilah. Tak pakai tu dunia. Apa. Sek. Kita rasa yang caramel dulu. Betul lah. Okey lah. Ini pun dah manis juga. Okey, kurang manis. Ini kita panggil agar-agar. Kalau orang Johor panggil lengkong. Iya. Kita cuba rasa. Very sweet. Sweet kan? Lagi? Bro. Lagi makanan nak? Okey. Alhamdulillah. Kenyang juga ni Sekejap. Lagi saya makanan lagi Okey, nampak apa saja kita punya makanan hari ni. Waktu berbulan puasa kan. Tapi tempat-tempat lain pun saya boleh makan juga. Tapi macam ni hari ni memang saya makan dekat ni kat apa? Simbut. Simbut pun boleh juga, layan juga. Yang penting kita tahu apa yang kita nak makan. Penjagaan makan macam ni pun okey Lepas tu kasih bakar balik kari yang kita makan ni. Jim lah, mana lagi kan? Lagi. Tak tahu lagi. Mata pun layu. Habis. Okay guys So jangan lupa subscribe, like, comment, share. Tekan butang loceng macam mana? Tekan butang loceng. Ting. Ya Allah, ada jangan skipkan. Okey, so kalau nanti ada video terkini kita akan keluarkan lagi. Okey. Kita jumpa lagi. Bye bye.